Alright, Assalamualaikum Ji, apa khabar? Okay, saya nak share dengan korang a simple reason kan kenapa kita boleh buy gold tu. Okay, so tanya siapa yang follow buy gold tadi. The reason simple is korang tengok dekat dengan H1. Okay, kalau kita tengok dekat H1 ni, korang boleh nampak apa yang ada dekat dalam zone tu. Alright, ini yang kita tadi. Kalau tengok tadi, pagi tadi kan. Okay, kita tengok dekat sini. Kan, sini candle pukul berapa? Okay, sini candle pukul 3. Ini candle pukul 2. Ini candle pukul 1. Ini candle pukul 12. Ini candle pukul 11. Ini candle pukul 10. Ini candle pukul 9. Alright, tadi kita masuk awal tau, 10, 11. Okay, 2 jam. 2 jam dia sidai je dalam ni. Okay, 2 jam akhir. Okay, 2 jam akhir dia terus bagi 50 pip. Okay, kalau saya masuk 0.09 kalikan dengan 50 pip, dapat berapa? Cuba tengok dapat berapa. Sekejap 0.09 kita darabkan dengan 500 point. So kita akan dapat $45 satu setup sahaja. Tapi kalau kita contohnya kita dah masuk 3 layer, okay, iaitu kita dah masuk apa? 0.27 kalikan dengan 500 point, kita akan dapat 100, okay, 50 pip, kita akan dapat $135. So nampak tak dia punya macam mana pergerakan dia. Okay, simple setup je. Harap korang praktik, InsyaAllah next setup standby je.